Okey, jangan okey, macam mana? Persembahan okey, persembahan. Alhamdulillah terbaik. Menang dah. Okey. Warisan studio baik. Okey. Mana bang? Ini pakai pawang ke? Pakai pawang ke? Tak guna pawang, tak guna. Orang pasang apa kamera ya? Wajib. Wajib ya. Wajib. Ada whistle ke? Dah mula kan? Jom. Ya, tarik. Okey, Pak. Ada masuk ke? Ha? Ada masuk? Betul. Dah masuk? Dah main belum? Belum. Aduh. Berapa kumpulan eh? 8. Ha? 8. Ada ke? Tak ada Okey, tadi kita sambung lagi. Sambung nombor yang seterusnya 0610. Jauh lagi. Yang belakang itu? Oh ada. Okey, untuk nombor 0610. Ada Win eh? Ada. Alright, cantik. Pengurusi tu nanti. Okey, yang seterusnya nomornya adalah 0839. Peserta yang akan memenangi hadiah kerusi healing seterusnya adalah nombornya 08391. 08393. Ada ke? Okey, saya tutup dulu. 0839. Nombor balik 14993. Balik kan? Betul balik. Okey, nombor yang seterusnya adalah 1886. Siapa dekat sini, dekat tangannya tu, cuba tengok. Okey, ada 18. Ya, bermula daripada 0, 4, 8, 1. Tak ada. Balik juga. Mungkin satu lorong rumah. Sekali lagi 0481 1 0481 2 0481. Okey betul. Okey, betul tak? Cantik, dapat kursi healing satu. Okey, nombor seterusnya. Berapa depan nombor kakak semua ni? 1 6 7 2. Balik juga. Ada. Oh, jiran dulu sana. Abang 16
72-3. Betul lah, balik tak? Okey, saya sambung lagi. Ini pun 16 juga. Nomornya adalah 1626. Ada 1626 1626 3. Ada. Datang balik. Lama okay, kau balik dah bang. Oh, tu lah. Kak, nak berapa kak? Ada tu. Tak ada, nak terbang je. Terbang, ikut lah. Apa, masukkan tarik kali lah. Yang ada, tarik kali lah. Okay, bahaya. Ada ke? Lagi sekali saya ulang 1789 untuk kipas. Ada ke? Tak ada. Okey, tak ada, kita sama lagi. Okay, nombor seterusnya 0362. Okey, 0362. Harga yang terakhir daripada kita ni ada lagi dua harga yang terakhir untuk pemain seterusnya bernombor 0402. Nombor seterusnya 0401. Okey, macam mana jualan okey? 0866 Okey, macam mana okey ah? Okey. Kalau Ajir punya sistem memang padu. Pandai. Seri je. Kan jaga ni gini. Ha? Orang awak pun kaya anu. Kaya dapat juga pemenang pasal kipas ni. Dan ada lagi pasal kipas ni. Mula bagi kosong. Satu, 8. Ada juga ke. Kami lagi saya ulang 0648 1 0648. Nombornya adalah 1920. Ada ke? 1920 balik. 1920 balik. 3 1290 balik. balik. Balik ya. Okey, balik. Mana ni Win? Dua tak nak kipas ke? Tu ha. Ni nombor ni. 1 0 balik. Okey, kita sambung lagi. Okey, nombor yang seterusnya adalah 0725.
Ada ke? Okey, saya ulang sendiri 0725 0725 Lagi 0938. Lagi sekali 0938. Yang terakhir 0938. Bani. Okey. 1651. Siapa dekat sini yang ada nombor yang 51? Tahniah kak. Terima kasih adik. Radio Suria. Sikit program hari ini. Kalau anda semua tahu, kami on air pada jam 2 petang hingga 7 malam hari Ahad bersama dengan Cik Pia Profet. Jadi terima kasih kepada semua pengunjung. Jangan lupa untuk sertai pertandingan-pertandingan yang ada pada hari ini. Dan juga tak lupa pada malam ini akan ada kongsi. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Suria FM. Baik tuan-tuan dan puan-puan, jangan balik dulu, ada hadiah lagi. Kod yang kita sediakan di meja pendaftaran untuk ada sambutan bertuah ya. Untuk tuan-tuan dan puan-puan, pada pukul 5 petang nanti kita akan bersama dengan kumpulan Khalifah. Dan pada malam ini kita akan pertandingan bidang budaya klasik pewalangan dan jadi tuan-tuan dan puan-puan dijemput hadir ramai-ramai, ajak kawan-kawan keluarga untuk datang. Kalau sudah bersedia. Okey, saya mohon kerjasama kepada peserta untuk mendengarkan keputusan bagi pertandingan glamping santai. Angin. Ingat dah tak ada tak? Tak, sebelum takut ni. Ada lagi lah. Ada yang benceng nombor ni. Baik untuk peserta-peserta okey masih berbagai tengok. Tamu air batu deh satu. Tamu air batu. Aku. Bawa tak air batu tapi nak sejuk lah. Ha. Kalau boleh yang tampuklah bekas sikit. Baik untuk pertandingan memasak. Senang kan? Baik untuk pertandingan glamping santai. Tempat ketiga jatuh kepada Sheikh Khairul Azwan dengan markahnya 83. Sheikh Khairul Azwan. Ni kepek apa ni? Kepek apa ni? Ya. Hilang kat mana? Hilang kat mana? Los kepek kat dalam darat Banting. Oh, Ada ya. suka. Oh, yang buat ni. Tahu ni yang HQ kat Banting. Makan-makan. Tempe ada tempe. Tempe ada kat kedai. Kat sini kita tak bawa hari ni. Mewakil. Melempam lah. Ada? Melempam. Tengah berjalan, tengah berjalan. Sekali lagi saya mohon bersama kepada peserta kita glamping santai untuk ready. Untuk keputusan kita ya.
Tahniah sekali lagi ikut Cik Gairul untuk mengambil hadiah. Sukaraya cakap sikit. Apa dia? Cakap sikit. Saya selamat datang ke Rosti Ilam Muslimin. Okey. Boleh datang sekarang. Kita ada sehingga Ni bukan sampai malam ni. Malam. Malam ada konser boleh datang. Alamak. Okey, sampai jumpa. Nak mioko, arep mioko ke ni. Malam apa yang malam ada konser ah? Baik, sekali lagi saya ingin membawakan untuk panggilan Zam Ipa Family. Ada? Teruskan untuk juara bagi basikal titik lelaki. Dipersilakan johan jatuh kepada Encik Khairul Rahman. Khairul Rahman. Ada? Baik, kita teruskan untuk terompak gergasi terbuka. Tempat ketiga jatuh kepada tim Cute Mion. Sekali lagi saya mohon kerjasama kepada semua peserta-peserta yang memasukkan surat rendah. Bagaimana terompak gergasi? Juara jatuh kepada juara bowling number kumpulan rendah. Saya Puan Rokia. Saya Encik Aziz. Okey, kami bertiga ni ditugaskan untuk menjadi juri masakan anda semua. Okey, kami akan menitik beratkan daripada kreativiti anda sendiri dengan rasa. Cukup. Sekali lagi kita kira untuk dari segi setupnya kan, kemasannya, kebersihannya, dan juga aktiviti hiasan tuan-tuan dan puan-puan bagi pertandingan aroma dapur. Banyak-banyak sebab kita kekangan masa. Itulah kita kekangan masa. Jadi itulah kan. Baik, kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mana tahu nak mencuba berpahat ni, macam-macam kita boleh masak ya. Antaranya masak kari, masak tiga rasa. Yang ni yang saya tahu tau. Cili padi, ada masak kicap pun ada. Itu perisa tambahan, tak payah tambah garam. Okey, ada apa-apa pertanyaan daripada peserta? Tak ada Okey, nak sambil-sambil tunggu 2 minit tu saya interview sikit lah. Kenalkan diri, dari mana? Silakan. Dari Langat Murni. Daripada Langat Murni, Bukit Canggar. Okey, yang terakhir mana tahu hilang. Menu ni yang kita minta adalah berbahan saja. Misal kata kalau ada peserta bawa nasi tu, mungkin dia bakal tambahan. Kan? Pesta ke Laut Pantai Kelanang 2025. Dah bersedia ke belum? Dengan kiraan 5, 4, 3, 2, 1. Boleh dimulakan. Kita bagi masa 30 minit. Terdiri daripada peserta lelaki dan juga wanita. Satu-satunya kumpulan peserta lelaki dan Cik Muhammad Najib kita.
Baik tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin mengwar-warkan kepada anda, kita ada cabutan bertuah. Kita akan mencabut cabutan bertuah lebih kurang pada jam 4 petang nanti. Jadi saya mohon tuan-tuan dan puan-puan untuk scan QR code yang kita sediakan. Tuan nampak tak tiang yang paling besar sekali tu? Nampak tak QR-nya tu? Siapa tak nampak? Pendek umur. Ada lagi hadiah cabutan bertuah khas untuk orang Kuala Langat pada hari ini. Daripada pagi subuh, sebelum subuh sampailah tengah malam nanti, bersama-sama dengan kami. Biasa masak ubahan ni tak perlu lama. Sebab kalau terlampau lama sangat dia akan jadi macam apa? Kecut kan? Orang kata kan? Macam mana? Beza 13. Okey. Dah pergi gila. Jika ada tangga, lepas ni saya serahkan kepada Cikgu Raja untuk mengendalikan busana cilik ya. Jadi saya bolehlah berehat seketika. Jadi saya serahkan kepada pihak kemas untuk menguruskan pertandingan.